Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dengan izinnya Allah, hari ini bersama dengan jemaah yang hadir ke tingkat M Elaf Taibah, kita dapat khatamkan kitab 50 ciri-ciri orang munafik. Saya tahu ada ramai juga yang follow secara dalam talian. Tahniah, anda adalah orang yang istiqamah. Kita tak nak buktikan kepada sesiapa, kita hanya nak buktikan kepada Allah. Kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak masuk ke dalam syurga bersama orang beriman. Jauhkan ya Allah ciri-ciri munafik yang telah kami pelajari ini daripada singgah di hati kami. Semoga mabrurnya haji kita, balik kita ke tanah air, pulang kita bertemu dengan Allah dengan qalbun salim, hati yang sejahtera. Selamat berconvocation. InsyaAllah besok kita upah dengan nasi lemak ya, yang di Elaf Taibah lah. KT101 minta kat Ustaz Papa. 42 cari dekat Malaysia. Bye bye. Assalamualaikum.